Sebanyak 12 lukisan yang dibeli menggunakan wang dana Wine Malaysia Development Berhad 1MDB ketika ini sedang dalam proses untuk dibawa pulang ke Malaysia. Menurut Pengarah Kanan Bahagian Operasi Khas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin, lukisan itu tidak boleh dibawa pulang sewenang-wenangnya kerana perlu dijaga kualiti khususnya untuk tujuan penjualan semula. Kos logistik bagi membawa pulang semua lukisan pelukis terkenal yang bernilai lebih 30 juta dolar Amerika atau kira-kira 140 juta ringgit itu turut akan dinilai oleh Malaysia. Minggu lalu, 12 lukisan bernilai tinggi itu dipersetujui untuk dikembalikan kepada Malaysia sebagai sebahagian daripada usaha pemulihan aset berkaitan 1MDB. Jelas Zamri, ia merupakan perkara utama yang dibincangkan SPRM bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI dan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat di Washington dan New York pada 9 dan 11 Disember lalu. Lukisan berkenaan dikatakan dibeli oleh saksi kes penyelewengan 1MDB, Jasmine Lu, dan kini berada di bawah kawalan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat. Kesemua 12 lukisan milik Lu itu disimpan di Christie's and Sotheby's Auction House di Amerika Syarikat. Antaranya adalah karya daripada Pablo Picasso, William H. Bailey serta Alexander Calder dengan nilai keseluruhan dianggarkan melebihi 30 juta dolar.